Assalamualaikum, bertemu lagi dalam Sehari Satu Peribahasa. Hari ini kita bawakan satu peribahasa yang berbunyi: buka mata, pasang telinga, tutup mulut, simpan di hati. Maksudnya, sesuatu perkara yang tidak ada kaitan atau bersangkut paut dengan diri kita boleh dilihat, juga boleh didengar, tetapi jangan mencampuri urusan atau perkara yang berkenaan. Seperti yang kita sedia maklum, kita sering didedahkan dengan berita-berita, isu-isu, gosip dan sebagainya. Tetapi gosip-gosip dan cerita-cerita itu tidak ada kena-mengena dengan diri kita. Adalah lebih baik kita hanya mendengar, melihat dan diam sahaja. Jangan kita tumpang sekaki, ikut, kemudian sebarkan perkara-perkara itu, dibimbangi ianya tidak benar, maka kita menjadi penyumbang, penyebar kepada cerita palsu, ataupun lebih tepat disebut sebagai satu fitnah. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berhati-hati di dalam berhadapan dengan situasi yang sebegini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.